Hai guys, bertemu kembali bersama saya pada channel. Okey. Hari ini saya nak ajak anda kawan-kawan jalan di sekitar Museum Negara guys. Lihat apa yang menarik di Museum Negara. Saya sudah lama duduk kat Semenanjung ni pun tak pernah masuk lagi guys. Sini belakang ni ada Museum Teknologi Dunia. Kita nak masuk, kita tengok dari segi tiket dia berapa, dalam dia apa yang menarik. Ok guys, jom. Ok guys, di bahagian hadapan Museum Negara, di pintu utama dia ada bas mini, kereta api, semua yang lama-lama dulu lah. Kalau nak beli nombor dia pun boleh ni guys, 22102 5D guys. Okay. Jom kita tengok. Ini waktu operasi dia. Ini bahagian tiket dia. Main entrance. Okay guys, ni suasana di dalam dia. Ni di bahagian A. Okay. Dia banyak menunjukkan bentuk muka bumi Malaysia lah, di bahagian A ni. Pop 2000 tahun dahulu di Gua Nia. Ini guys, tengok daripada Sarawak guys. Itu dia guys. Zaman Neolitik guys. Okay. Ini bahan dia, senjata dia dulu. Alat motong daging, motong kayu. Ini tapak-tapak Neolitik. Tembika tanah Buaca. Lebih banyak ambil dari Sabah Sarawak juga ni guys, daripada Gua Nia Sarawak, timbang Dayang Banggi Sabah. Gendang gangsa yang dijumpai di Batu Buruk, Terengganu. Masuk zaman besi. Ni peralatan besi lama-lama dulu guys.
Ini semua bentuk kubur orang lama-lama dulu guys. Sabah. Perkuburan Tumpayan, Sabah dan Sarawak. Okey, ini di bahagian B dia, kategori kerajaan Melayu. Okay, di sini banyaklah tunjuk keris-keris senjata-senjata kerajaan Melayu. Ini dari Brunei guys. Garis 9 Sundang. Besar keris dia. Okey, sekarang kita menuju ke bahagian C dan D guys. Di sebelah atas dia. Bawah tadi A dan B. Di atas dia C dan D. Tengok apa yang ada. Okey, ini bahagian C dia. Era kolonial. Kapal Portugis. Bunga emas. Ini barang perang Sarawak guys, Terabai, Parang Barong, Mandau, pedang suku kaum Sarawak. Pedang-pedang istiadat. Ini bagian duit-duit lama di sini. Okey.
British Borneo. Dulu Sarawak guna dolar guys tu. Ni Sarawak semua guys. Masa zaman British dulu. Okey, kita pergi ke bahagian D pula guys. Bahagian D ni di sekolah. Tengkolok dia Raja. Okey. So the flags are then on 3 more strikes and 3 more star pointers. So then it's actually fortunately so I can't say it's a bit of Singapore. So that this big Okey, ni masa bendera Malaysia dulu lah. Bendera pertama Persekutuan Tanah Melayu sebelum Sabah Sarawak join Malaysia. Then Indonesia say that there's a new form of new organizations. Then Philippines claim that this Sabah belongs to them. That we recognize fostered Ni kereta Malaysia lama-lama dulu guys. Di sana ada kereta legend guys, Saga. Saga 1985. Ni kalau langgar ni padu guys. Dan sebelah dia Suprema lah. Ni kita kebal ni guys. Okay guys, setakat ni video saya buat kali ini guys di Museum Negara. Tempat menarik. Bayar masuk pun murah, RM2 untuk dewasa. Kanak-kanak tadi dia bagi free, tapi kalau ikutkan RM1 tapi dia bagi free. Jadi
Jadi mana yang dari Sabah Sarawak, kalau dah pergi Semenanjung ni alang-alang, bolehlah singgah di Museum Negara ni. Okay. Setakat ni saja video saya. Jangan lupa like, comment and subscribe dekat channel. Jumpa di next video yang akan datang guys. Okay guys, terima kasih guys.